Jom Jamal Cicit. Hari ni kita nak jamal dekat kek lapis by Kak Y sebab dia merupakan pemborong kek dan biskut di Senggarang. So sesiapa yang nak sign up jadi ejen boleh walk in ke kafe tau. Kat sini ada macam-macam dessert tau. Bukan ada kek lapis je, ada juga veggie roll, kek lumut kukus, kek tapak kuda, dah banyak lagi. Bestnya. Tapi dengannya untuk kek tapak kuda kena pre-order dulu kan? Betul. Okey, jom kita close up sikit kek-kek yang ada ni. Tengoklah ada macam-macam. Kek lapis dia pun warna cantik-cantik tau. Yang ni adik Jamal tengah makan mix pack lavish. Dalam ni ada 6 perisa yang berlainan. So kalau korang teringin nak makan kek lapis tapi tak tahu nak beli yang mana, apa kata try mix pack ni dulu sebab boleh rasa semua. Dia orang juga ada set friendly dan delicacy. Kak Jamal pun tak ketinggalan nak rasa satu persatu perisa yang ada. Tengoklah tu potongan kek lapis dia tebal-tebal. Makan sepotong pun dah rasa puas. Nikmat dia sampai ke bulan weh. Korang nak tahu tak, dekat sini pun ada kek tapak kuda. Ada macam-macam perisa. Yang adik Jamal makan ni kek tapak kuda pistachio. So kalau korang yang FOMO tu tak payah susah-susah nak beli telur untuk dapatkan kek tapak kuda ni. Kek lumut kukus dekat sini pun sedap juga tau. Setahu Kak Jamal lah, kek ni agak pricey tapi dekat Delik Cafe harga dia pun milik. Yang ni pula Kak Jamal makan banjerol nanas. Diorang pun ada banjerol berries, creamy nanas dan juga red velvet. Tengoklah tu punya tamak akak dengan adik Jamal. Tak sempat nak potong tu sengap masuk mulut. Tak boleh tahan tengok semua kek lapis ni. Yang penting kek lapis ni cair di mulut bukan di tangan. Sebelum balik sempatlah adik dan Kak Jamal jenguk proses pembuatan kek lapis ni. Dari proses mewarna, proses melapis dan proses membakar. Semuanya freshly baked. Kita orang amazed betul tengok diorang melapis setiap layer kek. Perlukan kesabaran yang tinggi tau. Kalau tak sabar tak jadilah kek lapis yang cantik ni kan. So korang tunggu apa lagi? Dari dah nak dekat ni. Apa kata jamu tetamu dengan kek lapis by Kak Y? Sebab adik dan Kak Jamal approve.